Okey. Asma sabda api ni adalah merupakan satu kaedah untuk rawatan. Anda buat amal, tuan-tuan buat amal, tuan-tuan tempel saya tangan di tempat sakit, insya-Allah sakit tersebut insya-Allah akan hilang, akan sembuh dah semua. Kan tuan-tuan, kalau tak letak je tangan, kat tu insya-Allah tuan-tuan akan dapat satu kelebihan yang mana bila hasil mengamalkan asma sabda api. Dan juga di samping tu juga tuan-tuan, dengan amalan ni juga anda boleh gunakan untuk nak mandikan pesakit dan juga boleh digunakan untuk minum, buat air penawar asma ini. Dan inilah merupakan kalau bolehlah setiap orang, kalau boleh kita ada dalam rumah tu kena ada seorang yang pandai juga sikit sebanyak. Ada makna rawatan ni asma sabda ni boleh digunakan untuk penyakit fizikal atau penyakit medik ataupun non-medik, terutama sekali non-medik lah, kerasukan jin, santau, apa macam-macam lah, tenung teluh apa, kita boleh gunakan. Jadi ni siapa yang perlu amal? Kalau boleh setiap orang kena ada dalam rumah kena amalkan. Dan juga terutama sekali bagi anda yang buat rawatan ini merupakan, mungkin anda dah pandai dah, anda dah banyak ada ilmu, tapi ini merupakan satu amalan tambahan, ataupun satu kaedah tambahan untuk anda menggunakannya dalam setiap rawatan anda. Dia panggil asma sabda api ni kenapa semua? Kenapa dia panggil asma sabda api? Api tu kenapa? Kerana kekuatan dia ni kan. Jadi kalau kita baca amalan ni, kalau ada jin ke makhluk halus dalam badan, dia akan panas seperti terkena api. Jadi kalau anda nak belajar, nak join sama pada hari Sabtu